Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana kita nak buat HRDF punya claimable ya, dekat training-training yang kita dah hadiri dan belum hadiri ataupun plan ya, merancang untuk menghadiri tapi nak menggunakan fund yang dah terkumpul dalam HRDF. Okey, caranya kita kena pergi dulu login dalam HRDF punya website ya. Okey, sebaik saja masuk, ambil aplikasi. Dekat aplikasi tu kita akan nampak grant. List tu ada tulis grant. Pilih new grant. Application new grant. Lepas tu dia akan bagi list grant-grant yang kita pernah apply. So, pergi je kat bawah tu. Ambil dekat situ proceed with new grant scheme. Lepas tu, dia akan dekat butang kecil dekat sana dan nampak ada list-list untuk training. Pilih dekat situ HRD Corp claimable cost, skim bantuan latihan khas. Lepas tu tekan saja butang apply. Sampai kat butang apply, dia akan keluar page yang bagi tahu step 8 step yang kita kena buat untuk completekan aplikasi ini. Tengok bahagian atas tu. Kita sekarang berada di bahagian maklumat majikan. Next step, kita akan pergi ke training provider. Lepas tu kepada program detail, lepas tu kepada detail of training, lepas tu kepada level of certificate, summary, lepas tu cost cost training dan bahagian declaration. Baru dia dikira lengkap. Kita buat satu persatu. Bahagian maklumat majikan kita dah buat sekarang. Kita pergi next step, page yang kedua. Dekat training provider ni dia minta anda letak my company ID. Company ID tu boleh minta daripada trainer. Lepas tu kalau betul, dia akan keluar terus nama, alamat company tu. Dekat sini saya buat MIA. So, bila tekan dia dekat situ, dia akan terus keluar nama MIA. Lepas tu, next step, kita pergi kepada step yang seterusnya, maklumat training provider. Lepas tu kepada detail. Dia akan pergi next page. Kalau dia memang nama dia dah ada dalam sistem HRD. So, dekat sini senang. Kita tekan je, semua nama trainer dia keluar. Sekarang kita kat page 3 ya. Trainer punya training dia keluar, kita boleh pilih mana satu training yang kita nak hadiri. Kalau dia dah register dengan HRD, tak ada masalah. Semua ni ada kat sini. Sebab tu company ID trainer tu kita kena tahu. Pilih dekat situ training apa yang kita nak hadiri. Untuk isi semua form ni, kita perlukan maklumat detail ya. Trainer, program training, flyers. Kalau boleh ada flyers tu dengan kita. So, senang kita nak isi benda-benda tu. Dekat sini dia minta description. Apa description training tu? Kita kena isi. Yang tanda star tu, yang tanda star merah kecil tu sebenarnya kita kena isi semua. Kalau boleh kita tengok flyers. Selalunya dekat flyers dia akan bagi tahu semua benda-benda kita nak lah, description. Lepas tu sebelah sana tu ada relevan tak relevan dengan kita punya kerja. Yang tanda star kena letak ya. Lepas tu type adakah ni untuk skill atau untuk upgrade. Lepas tu dekat bawah tu dia nak lagi tentang program yang lagi detail. Dia nak tarikh, hari apa, berapa hari. Kita kena isi semua tu satu persatu dan kita memang kena work close dengan trainer provider. Baru kita dapat semua maklumat ni dan senang untuk kita isi. Selalunya trainer syarikat yang dah biasa dengan HRD, dia dah ada semua detail ni, kita tinggal isi saja. Kat sini kita ada tulis, kat sini tarikh daripada berapa sampai berapa, duration berapa lama kita buat training tu ya. 1 hari ke, setengah hari ke, sebab dia akan ada berapa credit hours untuk training tersebut. Lepas tu kita boleh move kepada bawah tu. Kalau nampak kat situ dia minta trainer punya detail termasuk IC dan juga trainer warga negara Malaysia ataupun tidak. Dekat sini untuk bahagian trainer kita boleh tambah sama ada 1 orang, 2 orang, kita boleh tambah dekat situ. Lepas tu baru kita proceed kepada next page. Next page ni kita perlu letak ya address. Kalau physical kita kena letak alamat di mana training itu dijalankan ya. Refer flyers balik semula ya. Dan cuba letakkan alamat yang tertera pada flyers tu. Dekat sini saya tengoklah saya punya flyers, nampak alamat yang dijalankan. Copy dan paste lah dekat kita punya form tu.
Lepas tu baru kita boleh proceed kepada seterusnya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada level sijil. Selalunya kita akan pilih sijil kedatangan je lah. Okay, dekat sini dia akan letak add badge. Tekan je dekat button add badge. Ya, lepas tekan dekat button add badge tu, kita kena tekan butang save. Okay. Bila tekan butang save, baru dia akan datang kepada kita edit. Kita nak perlu edit dekat situ, kita kena tengok ya, butang edit tu dia minta kita tambah nama peserta. Okay, nama peserta kita boleh tambah ambil manually. Nampak kat situ nama trainer dan nama peserta. Kalau ramai kita boleh guna cell. For this one, saya guna satu je, saya buat manually. Tambah nama peserta yang akan pergi. Lepas tu tekan save. Save dekat situ, dia akan nampak sistem akan notice kita punya data tu telah disimpan. Itu nak maksudnya kita punya data tu berjaya disimpan dah. Dan baru kita pergi kepada next step ya. Next step kita akan pergi ke ruangan cost. Dekat sini kita kena tahu estimate cost. Kita kena tahu fee yang dikenakan pada kita. Dekat sini juga termasuk staff tu punya expenses. Kita kena bayar mileage ke, apa-apa allowance yang kita kena bayar dalam program tu. Ya, kita lengkapkan dengan betul, dapatkan data yang lengkap dan baru kita simpan ya. Okay, lepas kita simpan sebenarnya kita boleh edit balik tau. Okay, tak apa, kita letak apa yang perlu dan kita simpan. Untuk case ni saya hanya local, so tak ada complicated sangat. Okay, lepas siap bahagian bajet ni, kita tekan save je. Kita save, dia akan bawa kita ke declaration. Yang terakhir sekali lah, kita kena letak semua, pastikan yang warna grey tu dia dah auto letak ikut kita punya form tadi. Dekat bawah tu kita kena confirm lah benda-benda yang kita letak ni semua benar. Dan dekat page ni juga kita kena letak attachment ya, attachment flyers daripada trainer tu ya. Lepas dah settle semua, kita bolehlah hantar. Okay, ni attach yang perlu dan kita boleh tekan hantar. Ya, bila dah hantar, dah complete, kita boleh tengok semula ya, adakah kita punya permohonan ni diterima, di-approve ataupun tidak. So, ada dua cara nak tengok sama ada di-approve atau tidak. Pertama, kita boleh login masuk semula dalam HRD, tengok pewangan grant approve. Dekat situ kita akan boleh print and download. Okey, kita nampak dekat situ list. Lepas tu ada status kat situ, sama ada query ataupun approve ataupun tak. So kita boleh nak print lah daripada sini, daripada list yang diberi dalam website HRD. Okey, yang macam ni lah dia punya sijil. Ataupun yang kedua, dia akan bagi melalui email yang kita register. Jadi email yang register tu, kalau kita tengok, buka email balik semula, dalam email box kita, dia akan bagi notification mengatakan kita punya grant tu approve ataupun tidak. Ini saja untuk perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.